kau tolong bagi tahu aku mini PC mana yang lagi bagus daripada Mac Mini M4. Baiklah, secara keseluruhannya, GMK TEC Nutbox M7 adalah mini PC yang lebih berkuasa daripada Mac Mini M4, terutamanya untuk tugas yang memerlukan grafik yang tinggi seperti permainan. Ia mempunyai GPU yang lebih berkuasa, lebih banyak RAM dan storan, dan lebih banyak pilihan sambungan. Jadi aku dah dapatkan satu. Oh, tu dia. So, ini akan jadi mini PC aku. Yang penting, dia lagi padu daripada Mac Mini M4 korang. Macam. So, jom. Kita akan unboxing. Aku nak tunjuk kat korang apa yang korang akan dapat kalau korang beli yang ni juga. So, jom. Kita unboxing. Kenapa aku pilih? Disebabkan dia lebih padu daripada Mac Mini M4. Kita nak buat main game ke kan? Bismillah. So jom, aku nak tunjuk kat korang apa korang akan dapat. Dan bagusnya kalau korang beli GMK Tech ni, dia punya sambungan lebih banyak berbanding Mac Mini M4. Wah, tu dia. Ini dia. Kita tengok lagi apa dari dalam. So dia ada buku manual. Ini dia 4 barang yang korang dapat selain daripada M7. Ini dia punya mount, HDMI cable dan power cord. So ini dia GMK Tech M7 mini PC yang lagi padu daripada Mac Mini M4. Dia menggunakan AMD Ryzen Pro 7 dan dia punya sambungan dia yang aku suka. Kau tengok, untuk sambungan bahagian depan dia ada 5, audio jack, 2 USB-A, 1 USB-C dan O-Cooling. Untuk bahagian belakang pula, dia ada DC-in, USB-C, 2 LAN port, HDMI dan DP dan juga 2 USB-A. Disebabkan dia punya performa padu, korang boleh main game, jadi dia punya airflow memang kena padu. Dekat bahagian bawah, kiri dan kanan dan bahagian atas, dia punya kipas. Dan kalau korang berminat, korang boleh check out terus. Ataupun kalau korang nak tahu lebih detail, korang boleh komen. Nanti aku akan buat dalam next video. Disebabkan GMK Tech M7 ni lagi padu daripada Mac Mini M4, kita akan try buat kerja-kerja keras sikit pada dia. Kalau korang berminat, korang boleh dapatkan sekarang. Dan jangan lupa komen. Aku nak buat dalam next video. Padu lah. Go.